Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrul Fawzi bin Baharun daripada Subang Bisari, Shah Alam, dan ini isteri saya Nur Akmal binti Zuhari. Kami alhamdulillah asbab daripada Yaskin ni kami telah direzekikan untuk datang membuat haji pada tahun ini bersama isteri saya dan isteri ada ibu kami yang akan balik pada 20 hari bulan. So alhamdulillah segala urusan kami dimudahkan. Walaupun pada awalnya kami tak berapa ada masa untuk mengikuti kursus, tapi alhamdulillah di sini pihak Yaskin dia tidak kami tidak kosong di sini sebab hari-hari kami sentiasa diisi dengan pengajian, dengan perkongsian agama dan apa aktiviti yang kami perlu lakukan di sini. So maksudnya pihak Yaskin dia tidak akan membenarkan jemaah dia untuk tak tahu nak buat apa kat sini. So dia akan sentiasa bimbing dan memberi khidmat untuk melancarkan urusan haji kami lah. So alhamdulillah, so saya sangat-sangat recommend kalau anda nak pergi ke menunaikan haji, ada hajat untuk menunaikan haji, bolehlah daftar dengan Yaskin. Sebab dia punya servis diorang dari segi servis petugas dia dengan mutawif-mutawif yang sangat berpengalaman. So kita tak akan lost dan kita insya-Allah urusan haji kita akan dipermudahkan dengan bimbingan daripada petugas-petugas Yaskin, insya-Allah.